Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala kita dapat solat jemaah sama-sama dan seterusnya kita duduk dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama meneliti suratul Kahfi. Itu pada malam ni kita akan meneliti ayat yang ke-11 dan 12. Mari kita mulakan majlis ilmu ni dengan membaca umul kitab dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, perhatikan sama-sama ayat yang ke-11 dan 12 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa darabna 'ala adhanihim fil kahfi sinina 'adada. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, kita dengar bacaan terjemahan ya, ayat yang berkenaan. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 11. Lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya dalam gua itu bertahun-tahun yang banyak bilangannya. Ayat 12. Kemudian kami bangkitkan mereka, yakni dari tidurnya, untuk kami menguji siapakah dari dua golongan di antara mereka yang lebih tepat kiraannya tentang lamanya mereka hidup, yakni dalam gua itu. Baik, itulah dia dua ayat ya, makna dia secara umum. Mari kita tengok makna perkata dan sedikit ulasan juga tadabbur daripadanya insya-Allah ya. Daripada awal ayat yang ke-11. Fa maka darabna telah menutup oleh kami. Baik, perkataan darabna ni kalau dari sudut kawaid bahasa Arab dia fi'il madhi. Ya, darabna telah daraba, kalau ikut makna daraba ni pukul. Tapi kalau dalam bahasa baik, mari kita semak semula ya. Ayat daripada suratul Kahfi, iaitu surah yang ke-18 ayat yang ke-11 dan 12. Jadi kita semak semula awal ayat 11. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Jadi fa tu maka ya, darabna tadi kita sebutkan, ada yang menterjemahkan telah tidurkan oleh kami. Ada yang menterjemahkan telah menutup oleh kami.
Jadi asal makna daraba ni pukul. Daraba. Jadi kadang-kadang ada perkataan bahasa Arab ni dia ada bawa makna yang pelbagai. Kalau darab fil ardi, daraba fil ardi. Jadi sebenarnya berpegang di bumi. Jadi kita ambil maksud umum dia. Jadi darabna telah menutup oleh kami ataupun telah menidurkan oleh kami. Baik, seterusnya ala atas. Ala atas. Adhani telinga-telinga. Adhani telinga-telinga. Him mereka. Him mereka. Jadi kalau perhatikan adhani ini jamak, jamak taksir. Kalau udhunun satu telinga. Jadi Allah tutupkan atas telinga-telinga mereka tu. Jadi maknanya apa? Ya, kalau nak tidur bila bunyi yang apa, tidak ada bunyi yang mengganggu, maka tidur dengan apa? Lena, dengan nyenyak. Fi dalam al-kahfi gua itu. Al-kahfi gua itu. Sinina tahun-tahun. Sinina tahun-tahun. Jadi ataupun beberapa tahun. Sanah, jadi sinina. Adada berbilang-bilang. Adada berbilang-bilang. Jadi Allah tutup atas telinga mereka. Maknanya Allah tidurkan mereka dalam gua itu tahun-tahun yang berbilang-bilang. Makna banyak tahun. Jadi berapa tahun tu nanti kita ada ayat-ayat lain yang menerangkan. Kalau kita perhatikan nanti kita akan jumpa jawapannya dalam ayat-ayat yang lain. Itu 309 tahun. Ayat berikut, summa kemudian. Summa kemudian. Ba'athna telah membangkitkan oleh kami. Ba'athna telah membangkitkan oleh kami. Jadi ba'athna adalah fi'il madhi juga. Na tu oleh kami. Jadi perkataan yaumul ba'tsu, hari kebangkitan. Jadi telah membangkitkan oleh kami juga makna telah membangunkan oleh kami. Hum akan mereka. Hum akan mereka. Li bagi. Li bagi. Na'lama kami mengetahui. Na'lama kami mengetahui. Jadi nun tu kami. Jadi di sini adalah fi'il mudhari'. Kami tahu, kami mengetahui. Ayu manakah? Ayu manakah? Al-hizbaini dua golongan. Al-hizbaini dua golongan. Hizib maknanya apa? Golongan, kelompok. Jadi ada dua golongan yang ahsa lebih tepat. Ahsa lebih tepat. Lebih tepat mengira lah. Lebih tepat, lebih betul. Kiraan ahsa. Ahsa maknanya lebih tepat menghitung atau lebih tepat mengira. Li bagi. Li bagi. Ma apa yang. Ma apa yang. Labithu telah tinggal oleh mereka. Labithu telah tinggal oleh mereka. Labithu juga makna telah diam oleh mereka. Jadi apa ini fa'il apa? Fa'il madhi tu. Jadi labithna, labithu. Jadi labithu waw alif tu adalah dhamir menunjukkan ramai, telah diam oleh mereka atau tinggal oleh mereka. Amadan tempoh lama. Amadan tempoh lama. Tempoh lama ataupun tempoh yang panjang. Jadi apa keadaan berapa lama ataupun berapa panjang masa yang telah apa yang telah dilalui. Jadi ayat yang kita telah semak dua ayat ni adalah sambungan kisah bagaimana Ashabul Kahfi yang Allah mulakan
kisah dia daripada ayat yang ke-9 tu ya. Kalau perhatikan dalam ayat yang ke-9 tu Allah terangkan am hasibata anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba ya. Ataukah telah mengira oleh engkau bahwasanya ashabal kahfi war raqim, dan raqim tu juga makna catatan ataupun bertulis, batu bertulis ataupun tempat yang tertulis. Jadi ashabul kahfi, kemudian di pintu gua tu ada catatan, ada rekod ya. Kanu min ayatina ajaba, telah adalah mereka itu daripada ayat-ayat kami keadaan yang mengkagumkan. Jadi Allah Ta'ala ya mengingatkan kita perihal ashabul kahfi, dan ini terkait dengan soalan yang ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang Quraisy tanya? Kerana orang Quraisy, kafir Quraisy, dia dah jumpa ahlul kitab ya, orang Yahudi, dan nak dapat pengesahan Muhammad ni betul-betul ke Nabi. Macam mana nak tahu dia Nabi? Maka ahli kitab kata tanya kepada dia 3 soalan. Hanya Nabi saja yang boleh jawab soalan itu. Apa dia? Satu, perihal ashabul kahfi. Kedua, perihal Zulkarnain. Dan ketiga, perihal roh. Maka ayat yang turun dalam suratul kahfi ini menjawab pertanyaan, persoalan perihal ashabul kahfi. Jadi ayat yang berikutnya Allah sebutkan idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ketika awal, mana telah berlindunglah ya, telah mencari tempat berlindung al-fityatu oleh sekelompok pemuda ilal kahfi, kepada gua tu. Jadi kisahnya ada sekelompok pemuda-pemuda yang mereka nak jaga iman. Mereka lari daripada masyarakat dan para penguasa yang kufur. Mereka berlindung di gua. Pasal apa? Nak lari daripada penindasan, pemaksaan oleh para penguasa kepada mereka, yang para penguasa nak heret mereka supaya buat syirik kepada Allah Ta'ala, ikut agama yang tak betul, ikut ya hawa nafsu orang-orang yang berkuasa. Tapi mereka tak mahu. Maka mereka pergi tinggalkan kampung halaman ya, tinggalkan kaum keluarga, tinggalkan harta benda untuk pergi selamatkan iman mereka, akidah mereka. Jadi mereka berlindung di gua. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Maka mereka berkata, wahai Tuhan kami, atina, datangkan oleh engkau kepada kami, min ladunka rahmah, daripada sisi engkau ya Allah rahmah, wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan sediakan dan berikan bagi kami min amrina, daripada urusan kami ini, rasyadan, petunjuk, pedoman. Jadi mereka nak selamatkan iman, nak selamatkan akidah, nak selamatkan agama yang mereka yakini, iaitu agama tauhid, daripada penindasan atau pemaksaan para penguasa yang heret masyarakat atau rakyat ya, mengikut jalan agama yang tak betul. Jadi mereka doa kepada Allah Ta'ala. Jadi doa ni doa yang kita pun ya dianjurkan supaya minta kepada Allah Ta'ala dalam keadaan akhir zaman ni, dengan macam-macam ujian yang berat terhadap kaum muslimin, apatah lagi bagi kita yang nak jaga iman dan nak jaga keislaman kita. Ada banyak sangat perkara-perkara ya di keliling kita ni nak mengheret kepada kekufuran atau kederhakaan ataupun menyimpang dari kebenaran. Jadi Allah Ta'ala perkenankan doa mereka itu. Allah Ta'ala beritahu dalam ayat berikutnya,
fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Jadi fadarabna, ni maka telah tutupkan oleh kami, telah menidurkan oleh kami. Jadi Allah jadikan mereka tu tidur. Jadi cara mana? Maka telinga mereka tu aman daripada bising gangguan. Wadarabna ala adhanihim, maka telah kami tutupkan atas telinga-telinga mereka itu. Jadi itu kita kata kalau orang nak tidur, kalau bising ada gangguan, susah nak tidur. Tapi Allah Ta'ala nak bagi mereka tidur nyenyak, tidur lena, maka Allah Ta'ala tutupkan supaya telinga mereka ni tidak terganggu oleh perkara yang boleh mengganggu tidur mereka tu. Mereka tidur di mana? Fil kahfi, fi dalam al-kahfi, gua itu. Sinina adada, makna tahun yang berbilang-bilang. Jadi banyak tahunnya, bukan sekejap-sekejap. 309 tahun. Jadi itu ada disebut dalam ayat lain, di dalam surah yang sama ini. Jadi kita ambil iktibar, Allah Ta'ala nak memperkenankan doa hambanya. Apa dia? Kan Ashabul Kahfi minta, Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, datangkan oleh Engkau kepada kami ini daripada sisi Engkau ni rahmat. Rahmat ni mana apa? Kebaikan, penjagaan, pemeliharaan. Wahayyi lana min amrina rasyada, dan sediakan, tunjukkan bagi kami daripada urusan kami ini petunjuk, pedoman. Maka Allah nak selamatkan mereka. Allah perkenankan doa mereka dengan Allah bagi mereka tidur satu tempoh yang panjang, Summa ba'athnahum, kemudian Allah Ta'ala ba'athnahum, telah bangkitkan oleh kami akan mereka. Allah bangunkan mereka. Jadi dalam ayat-ayat berikut nanti kita akan jumpa bagaimana pemuda-pemuda tu bila dia bangkit, mereka pun tertanya-tanya, kam labithtum labithna yawman aw ba'd, kam labithna yawman aw ba'da yawm, kam labithna, dia kata berapa lama kita tidak tidur. Jadi ini pertanyaan yang mereka tanya. Kenapa? Kerana mereka rasa tidur tu sekejap aja. Jadi kalau kita tengokkan ada dalam ayat yang ke berapa tu, bagaimana mereka mereka bangun dan mereka tertanya-tanya, ayat yang ke 19, okey. Qala qailun minhum kam labithtum, qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Qala qailun minhum, berkatalah orang yang bertanya di kalangan mereka tu, mana ada seorang yang berkata, kam labithtum, berapa lama? Labithtum, telah tidur, telah diam oleh kamu. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm, berkata mereka, telah tinggal kita ni, telah tidur kita, telah diam kita ni sehari, aw ba'da yawm, ataupun sebahagian hari. Jadi mereka sebenarnya tertanya-tanya. Jadi ada yang berikan juga pandangan, qalu rabbukum a'lamu bima labithtum, kata mereka, Tuhan kamulah yang maha mengetahui dengan berapa lama yang telah mereka tinggal tu. Jadi sebenarnya mereka tertanya-tanya kenapa? Kerana
Kalau kita tengok dalam kitab tafsir ada diterangkan ya, mereka bersama dengan anjing yang ada tidur. Tapi bila bangkit tu dia tengok keadaan sekeliling banyak dah berubah. Kan nak kata betul ke baru semalam aja kita tidur, tapi macam mana pula keadaan persekitarannya dah berbeza, kerana mereka bila nak masuk gua mereka lalu kawasan tu ya, dan mereka tahu bahawa keadaan yang mereka masuk tu berbeza dengan selepas mereka mereka bangkit daripada tidur. Jadi yalah, kisah ni panjang Jadi apa pun kita nak ambil iktibar daripada beberapa ayat ni tadi, bahawa Allah SWT bila nak selamatkan mereka, Allah Taala bagi mereka tidur, dan bila bangkit tidur mereka benar tertanya-tanya. Jadi itu yang Allah kata, summa ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini. Kemudian telah kami bangkitkan mereka supaya kami ketahui mana satu daripada kedua golongan tu ahsa lima labithu amada. Ahsa lebih tepat, lebih betul ya, bagi apa yang labithu ya, telah diam oleh mereka. Amadan itu satu tempoh masa yang lama ataupun panjang. Jadi di sini nak kita ambil iktibar ya, bahawa kita hidup di dunia ni, kita kadang-kadang rasa lama sangat, tapi sebenarnya kehidupan di dunia ni dinisbahkan dengan akhirat sangat sekejap. Begitu juga Ashabul Kahfi, mereka tidur, mereka rasa sekejap sangat ya, tapi sebenarnya mereka telah melalui satu keadaan yang sangat panjang. Itu sebab kadang-kadang sangka-sangkaan sebenarnya bukanlah sesuatu yang dia panggil dapat dijadikan hujah mengenai kebenaran. Jadi kita dalam kehidupan kita selalu kadang-kadang mengikut sangka-sangkaan. Yang lebih tepat adalah kita kena ikut fakta kebenaran. Jadi mereka sebenarnya tak pasti berapa lama. Namun Allah Ta'ala dialah yang maha mengetahui ya. Baik, apa yang berlaku kepada Ashabul Kahfi adalah sesuatu yang dia panggil kurnia Allah Ta'ala kepada orang yang bersungguh-sungguh di dalam berusaha untuk menyelamatkan akidah dan juga pegangan agama mereka. Kita tahu, itu sebab kita kena tahu latar belakang Ashabul Kahfi ni. Jadi di dalam ayat yang beberapa ayat awal suratul Kahfi ini baru sebagai dia panggil gambaran umum apa yang berlaku kepada mereka, iaitu mereka nak selamatkan iman dan mereka berusaha. Mereka berusaha macam mana? Mereka sanggup tinggalkan kaum keluarga, tinggalkan harta benda, tinggalkan kedudukan yang ada. Kerana dalam kitab tafsir diterangkan mereka ni pemuda-pemuda yang sebenarnya mereka hidup di lingkungan para penguasa. Jadi para penguasa yang ketika itu memaksa orang dengan agama yang salah, dan mereka tidak mahu gadaikan akidah keimanan mereka, sehingga mereka bawa diri, bawa iman, elakkan daripada dirosakkan. Maka di akhir zaman ketika kita menghadapi ujian fitnah Al-Masih Ad-Dajjal ya, maka Rasulullah SAW menganjurkan supaya bacalah, hafallah, jagalah 10 ayat yang pertama daripada suratul Kahfi. Jadi kalau kita tengok kan
di awal surah menceritakan mengenai kekuasaan Allah SWT, dan Allah Taala memuji alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab walam yaj'al lahu 'iwaja. Allah Taala puji dirinya, alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah SWT, alladzi anzala ala 'abdihil kitab, yang telah menurunkan atas hamba-Nya kitab, itu Al-Quran ini. Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan tiada Allah jadikan kitab ni bengkang-bengkok. Maka Al-Quran yang Allah turunkan ini perlu kita kaji dan fahami, dan kita berpegang, beriman dan beramal dengannya, dan kita doa minta kepada Allah Ta'ala supaya selamatkan kita daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi ayat-ayat yang telah kita kaji daripada ayat pertama sampailah kita mula meneliti kisah Ashabul Kahfi. Jadi kisah Ashabul Kahfi inilah yang mendorong ataupun memberikan kita pedoman macam mana untuk nak selamatkan akidah dan keimanan apabila berdepan dengan keadaan suasana sistem para penguasa yang memaksakan orang dengan syariat peraturan yang salah. Baik, kita tidak disuruh supaya pergi cari gua, tetapi kita disuruh supaya menjaga keimanan kita sebagaimana Ashabul Kahfi menjaga keimanan. Bukan keimanan sahaja, bahkan keislaman. Keislaman ni maknanya apa? Kepatuhan, ketundukan kita dalam melaksanakan aktiviti kehidupan mestilah tunduk patuh kepada peraturan dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan sekeliling kita sekarang ni, peraturan-peraturan sistem yang ada adalah sistem yang telah menyimpang daripada syariat Allah SWT dalam banyak perkara. Ada perkara-perkara yang masih lagi umat Islam kita pegang dan amalkan. Perkara-perkara yang terkait dengan rukun Islam 5 perkara, secara zahirnya kita dapati masih lagi dapat kita amalkan walaupun tidak sempurna. Jadi contohnya solat, buat masa ni tidak ada lagi nak halangan tak boleh solat. Namun cara solat itulah yang kita perlu perbaiki, kerana Rasul pesan sallu kama raaitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Jadi Rasul solat, sebagai individu kita kena kaji macam mana Rasul SAW solat. Dan kita tahu para ulama yang telah himpunkan, contohnya kita ambil belajar daripada mazhab Syafi'i, telah memperincikan bagaimana pelaksanaan solat itu. Kemudian bukan secara individu saja, bahkan kita hendaklah berusaha supaya melaksanakan solat secara jamaah. Sebab kita tahu Rasulullah dan para sahabat mereka hidupkan solat berjamaah. Jadi solat berjamaah ini adalah sesuatu yang kita perlu hidupkan dalam semua keadaan. Jadi kalau dalam satu qaryah tu mendirikan solat berjamaah dan menjadi fardu kifayah, maknanya kalau dalam qaryah tu apatah lagi ada masjidnya, ada suraunya, kalau tidak ada yang melaungkan azan, tidak ada yang mendirikan solat berjamaah, maka itu menjadikan fardu kifayah ni terabai. Namun kalau dah ada sebahagian daripada ahli qaryah yang melaksanakan solat berjamaah, maka terangkatlah fardu kifayah itu daripada yang lain-lain. Namun kalau tidak ada yang mendirikan solat jamaah, macam kita ni ada surau, maka nanti semua orang akan ditanya kenapa mengabaikannya. Tapi kalau sekelompok telah melaksanakannya, alhamdulillah terangkat kewajipan fardu kifayah.
Jadi bagi siapa yang berusaha untuk melaksanakan fardu kifayah, sudah pastilah dia akan mendapat pahala, gandaan pahala, bukan sekadar datang untuk solat jemaah mendapat 25 kali ganda ataupun 27 kali ganda, tetapi dapat lagi tambahan. Kenapa? Dia melaksanakan fardu kifayah. Tapi bagi orang yang tak datang melaksanakan fardu kifayah, maka tak dapatlah pahala dan kemudian kalau dia solat berjemaah di tempat lain, moga insya-Allah dia pun akan dapat juga pahala berjemaah di tempat lain tu. Jadi bukan solat 5 waktu saja yang dituntut. Kita tahu puasa, zakat, haji. Dan fardu kifayah yang terkait yang hari ini terabai adalah dalam bidang-bidang yang perkara besar. Contohnya ekonomi, ini terabai. Perundangan Islam nampaknya terabai. Pasal terabai tidak diterapkan. Mahkamah Islam nampaknya terabai. Kerana apa? Kerana mahkamah yang ada yang dikuatkuasakan adalah mahkamah civil court, dan mahkamah syariah yang ada pun bidang kuasanya sangat terhad. Itu pun bercampur aduk, tidak dapat diterapkan syariat Allah secara murni. Apatah lagi dalam urusan-urusan mengatur urusan umat hari ini, iaitu politik, pemerintahan, bagaimana juga dasar-dasar luar negara. Ini semua nampaknya terabai, tidak dilaksanakan sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Dan perkara ini dah berlanjutan, berpanjangan sekian lama dah. Kita kena faham selepas keruntuhan kerajaan Islam Uthmaniyah Turki, negeri-negeri kaum muslimin telah pun dikecai-kecaikan menjadi negeri-negeri yang kecil, lemah, lebih daripada 50 negeri-negeri kaum muslimin, dan tidak diterapkan syariat sebagaimana yang telah diwajibkan. Jadi dalam keadaan beginilah yang kita mesti sungguh-sungguh menjaga supaya keimanan kita tidak dirosakkan. Keislaman dah banyak yang diganggu. Islam tu maknanya penyerahan diri. Jadi kita nak terapkan, laksanakan syariat, kita tidak ada bidang kuasa untuk melaksanakan sepenuhnya. Mungkin ada bidang-bidang tertentu kita boleh laksanakan, tapi ada bidang-bidang tertentu hanya negara yang boleh terapkan dan putuskan ataupun laksanakan. Jadi kenegaraan Islam itu sebenarnya dah menjadi satu umul faraid, ibu kepada kewajipan-kewajipan. Tanpa ada pemerintahan Islam, tidak ada para penguasa yang menerapkan syariat Islam, maka terabailah. Maka di dalam zaman-zaman begini, bila kita kaji balik, wah rupanya golongan Dajjal sedang berkuasa. Dan golongan Dajjal ini mengikut Dajjal punya perancangan, iaitu supaya apa? Supaya manusia tunduk kepada kehendak Dajjal dan menyimpang daripada perintah dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah satu zaman yang sangat mencabar. Namun kalau kita menjaga keimanan kita, kalau kita berusaha untuk memperjuangkan agama Allah, insya-Allah dia dapat ganjaran yang besar di hari kemudian. Kerana ada hadis yang menerangkan bahawa di hari akhirat besok akan ada kelompok yang cahayanya gilang gemilang. Maka para rasul, para anbiya, orang beriman takjub melihat, ini cahaya siapa yang hebat ini? Maka Rasulullah menerangkan kepada para sahabat yang ada, mereka bukan daripada golongan kamu. Para sahabat pun terkejut juga. Ada orang yang dapat cahaya gemilang yang lebih daripada mereka. Rasulullah kata, kamu hidup sezaman dengan aku. Kamu melihat macam mana apa yang aku tunjukkan terus. Tapi mereka adalah mereka yang hidup tak sezaman dengan aku. Mereka tak pernah berjumpa dengan aku, Rasulullah kata. Tapi mereka begitu committed
apabila nak berpegang kepada agama Allah. Apatah lagi dalam keadaan ketika Islam itu tidak dilaksanakan, Quran itu diabaikan, syariat itu ditinggalkan, tapi mereka bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk hidupkan, untuk perjuangkan, untuk tegakkan agama Allah itu. Jadi sebenarnya apa yang Rasul kata adalah zaman yang kita sedang hadapi ini, iaitu dalam keadaan umat Islam sendiri mengabaikan kitabullah, ramai umat Islam yang mengabaikan sunnah Rasulullah, ramai umat Islam yang mengabaikan syariat Allah. Namun kalau kita mengambil pendirian untuk bersungguh-sungguh untuk pegang kepada agama Allah, pegang kepada kitab Allah, pegang kepada sunnah Rasulullah, memperjuangkannya supaya dia ditegakkan semula, dikembalikan semula dalam kehidupan, insya-Allah ganjaran besar di sisi Allah SWT. Jadi kita baca suratul Kahfi, kita doa minta kepada Allah Ta'ala pelihara kita daripada fitnah Dajjal, dan kita pun perlu mengambil iktibar daripada suratul Kahfi yang insya-Allah kita akan baca terus dari masa ke semasa. Kenapa? Apa yang mereka lalui itu adalah ujian, dan kita juga menghadapi ujian. Moga-moga dengan kita mengambil iktibar cara mereka bersungguh dalam mempertahankan menjaga keimanan, dapat kita iktibar dan ambil contoh teladan yang sewajarnya, insya-Allah. Jadi itulah pada malam ni sedikit perkongsian yang dapat saya bagikan. Moga-moga insya-Allah Allah buka jalan kebaikan untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabr wa na'udzubika min 'adzabi jahannam wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min syarril fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.